tahun 2025, Toyota terus memegang tempat teratas dalam jualan pembuatan kereta global dengan 11.32 juta kenderaan terjual, diikuti oleh Volkswagen, Hyundai dan GM. Pembuatan kereta Cina, BYD, SAIC dan Geely semuanya berada di antara 10 teratas dalam sektor kenderaan tenaga baharu. Kedudukan 20 jualan kenderaan tenaga baharu teratas Global Clean Technica menunjukkan BYD mendahului dunia dengan 4.1938 juta unit terjual, diikuti oleh Tesla dengan 1.636 juta unit. Jenama China menduduki separuh daripada tempat teratas. Pada tahun yang sama, jumlah jualan kereta China mencecah 34.4 juta unit dengan ekspor melebihi 7 juta unit. Jualan kenderaan tenaga baharu mencecah 16.49 juta unit dengan ekspor mencecah 2.615 juta unit.